Ada bajet RM580,000, jangan terus beli 1 kilogram emas ni. Tengok dulu video ni sebab pemilihan emas kita ni bagi impak yang sangat besar dengan strategi kewangan kita lepas ni. Okey, selain kita beli 1 keping gold bar 1 kilogram ni, kita ada pilihan untuk kita beli 4 keping gold bar 250 gram ni. Mungkin ramai tak tahu, kedua-dua emas ni harga per gramnya sama, spread pun sama iaitu 6% sahaja. Maksudnya, potensi keuntungan mereka adalah sama. Bezanya adalah bila kita nak jual semula nanti. Kalau anda pilih 4 keping 250 gram, lebih fleksibel. Sebab bila kita nak jual, kita boleh jual satu persatu. Guna RM100,000, jual 1 keping. Tak perlu nak jual semua sekali. Tapi, jika matlamat kita untuk kita dapatkan modal yang besar, lebih daripada RM500,000, contohnya nak kembangkan bisnes ke, nak rolling ke, nak settle hutang rumah ke, kan hutang yang besar kan, boleh pilih 1 kilogram emas ni. Jadi bila kita jual emas ni, kita boleh jual seketul 1 kilogram emas ni. So mudah sebenarnya beli dengan Public Gold ni. Proses jual beli dia sangat mudah, telus dan juga semuanya di hujung jari. Okay, bagi anda yang nak ada 1 kilogram emas dan 200 gram emas ni, boleh hubungi saya berikan VIP consultation untuk anda. Saya bantu anda sebaiknya.